Menyusun tangga ke angkasa. Yeah. Reza sekarang aktif, masih lagi aktif buat voice over untuk iklan radio, iklan TV, animation, video games. Masih lagi aktif buat MC. Dan macam tahun lepas saya aktif dengan daripada tahun 2000 tak hilang mana pun. Selepas saya tahun 2015 saya hilang daripada radar. Mungkin orang kata saya masuk gua. Saya sebenarnya muhasabah diri. Daripada tahun 2015 tu saya jatuh sakit sebenarnya. Jadi saya berehat, sakit apa tu kita tak perlu bincang lah. Saya dah move on pun daripada sakit tu. Sekarang lepas PKP tahun 2002 tu saya dipanggil oleh alumni Aswara untuk hadir kembali ke Aswara dan contribute apa yang boleh saya contribute lah. So daripada tahun 2002 tu Aswara ada buat satu program dipanggil Aswara Edutainment, yang mana pergi ke sekolah-sekolah mengajar bingkai tarian, lakonan, nyanyian dan sebagainya. Dan saya ditugaskan untuk jadi facilitator untuk bingkai pengacaraan dan vokal. Jadi macam tahun lepas aktif dengan persatuan juga serta alumni Aswara ni. Saya berlakon dalam teater musical Merung Mahawangsa. Saya dapat watak Sida masa tu. Dan sekarang masih lagi aktif dengan persatuan Aswara. Masih lagi aktif dengan voice over, pengacaraan dan sebagainya. Dan tipulah kalau saya kata saya tak rindukan industri ni. Rindu tu memang rindu. Cuma selepas saya sakit tu kadang-kadang kita punya semangat hilang kan. Kita nak pulihkan semangat tu balik, nak dapatkan semangat tu balik tu makan masa juga. Dan alhamdulillah pada hari ni saya rasa semangat tu dah bertambah dengan kehadiran Kak Georgie. Kan? Kita kena jumpa balik kawan-kawan. Kadang-kadang sorry tau kepada rakan-rakan media, kadang-kadang saya macam lupa sebab dah lama tak jumpa. Kadang itulah sakit tu bagi efek juga kepada menjaga. Sebab itu tahun 2015 masa tu saya dekat Radio Suria. Masa tu ada propaganda semua kan. Boleh dikatakan my name tengah peak masa tu. Biasalah manusia kan tak pernah tengok tak boleh tengok orang senang kan, walaupun kita tak kacau orang. Tapi itulah takdir is takdir. Dan alhamdulillah daripada apa yang berlaku tu saya muhasabah diri. Saya tak salah korang juga. Mungkin kita ada salah juga. So kita tengok pada diri kita apa yang kita salah. Jadi kita improve balik. Dan alhamdulillah dengan kehadiran orang sekeliling saya, family saya, terutamanya kawan-kawan dan peminat-peminat mendoakan saya. Dan insyaAllah kalau ada rezeki lagi saya masuk ke industri, kita usaha lebih. Ada improve lagi. Masa saya sakit tu ada kawan yang selalu dengan saya hilang. Kawan yang menangis tu susah nak cari kan. Kawan ketawa memang ramai. Tapi ada yang kawan yang still dengan saya sampai sekarang. Daripada saya sakit, jatuh bangun, saya memang ada sampai sekarang. Dan alhamdulillah dia banyak bantu saya dari segi financial, dari segi emotion semua, bagi semangat. Nak nangis pula tiba-tiba cerita pasal kawan-kawan baik kan. Dan baru-baru ni pun dia ada buka puasa kat rumah saya. Dan terima kasihlah kepada kawan-kawan saya ni. Anda lebih tahu siapa dia, anda saya tak perlu sebut nama lah. Especially family juga. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Salah satunya sebab peminat banyak tanya. Reza bila nak keluar single? Reza. Kak Georgie bertanya mana muncul hari ni ada yang suruh Reza aktif balik menyanyi, buat single. So orang-orang macam ini, kita bukan tak nak kata kita tak nak buat dah. Bukan nak kata kita dah serik dah, kita takut ke apa. Itulah proses nak memulihkan semangat tu. Dan disebabkan diorang ni juga, saya cari semangat tu, saya kena kuatkan semangat saya untuk melunaskan harapan diorang. Kan? Diorang nak tengok saya menyanyi balik, nak tengok saya berlakon balik, nak tengok saya mengajarkan balik. So orang ni penting. Sebab kita memang minat bidang ni. So nak tak nak memang kesini juga. Kalau ada rezeki kita teruskan. Saya dah bekerja dengan banyak stesen radio. Setiap stesen radio tu mempunyai pengalaman dan environment yang berbeza. Jadi kalau sekiranya lah ada peluang dan juga ruang untuk saya kembali ke dunia penyiaran radio, apa salahnya? Tak salah mencuba kembali kan. Sebab benda tu pun memang saya punya forte kan. Forte saya bercakap kan, tak boleh berhenti kan. Tadi saya diam je kan sebab saya bagi ruang. Bila dah bercakap dia tak ada noktah rasanya kan. Pengacara dia katakan. Ya. Dan sebenarnya saya ada satu projek dengan Amir Jahari. Amir Jahari dah siapkan saya punya single. Cuma belum
belum sampai masanya lagi untuk saya release single yang dengan Amir Jahari ni, sebab kena tunggu dia lah. Sebab lepas dia menang AJL lah gitu, dia busy. Kita faham. Kita faham. Kita bagi dia laluan dulu, kita tengok apa perancangan dia, kita ikut je. InsyaAllah kalau dah nak keluar nanti single tu, kita akan jemput lah semua kawan-kawan. Semua diharapkan semua suka lah. What?